Okay. Okay. Sabar. Okay, jom kita bercakap pasal doi. Trend doi. Sebenarnya dah lama ke? I don't know. Saya tidak tahu. Tapi kalau baru sila komen. Tapi kalau lama sila beritahu. Tapi saya rasa kenapa? Buzzer. I think I need a button to kena tekan. Tapi dah ada orang tekan lah kan? Tekan lah. Ish. Okay. Kenapa? Kita kan terjun ke? Nasib baik. Okay. Kita sebenarnya nak menangkap tower ni dan kita akan cuba buat tutorial doi. Okay. Trend doi dia macam ni tau. Pertama, korang yang dah tahu korang boleh tengok video kita untuk kelebihannya. Okay, sambung. Kita ni banyak senyap lah. Nakkan one kill. Okay, jadi dia macam ni. Boleh kat sini tak? Aku lupa. Kurang. Okay, sekarang ni kita akan cerita seram. Jom kita ungkap pasal game seram lagi. Tak nak pasal buat doi tu. Kalau korang nak, korang komen lah. Okay, sekarang ni korang tahu tak, walaupun kita dah tak pernah hantar pasal game-game seram, tapi kali ni kita akan buat banyak game seram ni ya. Ada je, cuma kita tak buat dengan sejelas-jelasnya. Jadi hari ni kita akan cakap dengan kuat. So game pertama korang boleh tengok. Yang pertama macam saya rasa semua dah tahu. Untuk yang tak tahu, korang yang tak tahu tu boleh tengok video saya dan korang boleh main game. Nama game ni ialah Punch Button Tower. Korang boleh hujung ke hujung dan korang akan jumpa game yang sebanyak mata ini ya, yang tengah melihat kita. Dan korang pergi dekat orang hitam ni yang kepala kecil badannya besar. Dan sorry kalau bising. Yes. Kita akan buka. Kalau korang tengok banyak bacon dekat sini, korang jangan takut. Walaupun korang seorang, kita tak nak keluar. Walaupun korang rasa banyak orang kat sini, tetapi korang bermain seorang, korang jangan takut. Kerana okey, alamak. Apa kita dah buat ni? Kita disclaimer. Sepatutnya kita tak boleh tahu. Kita kena accept dia. Okay, ini dia gamenya. Jadi korang boleh main. Nanti kita akan tunjuk Punch Button Tower yang kedua lah. Sebenarnya ni agak seram. Kita tak nak. Korang tak boleh lah. Tak boleh. Jangan korang tak kena add dia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, nanti korang akan masuk sini. Jadi korang jangan takut sebab dia tak kerja mesti korang. Tetap. Okay, macam itulah. Seram ya, seram. La. Okay, jadi game dia sangat seram. Okay, ni kalau korang kena Okay, ni korang biar je. Korang leave. Jadi dia korang takkan keluar. Tapi orang semua tu yang akan keluar. Korang takkan keluar daripada game. Jadi korang boleh main tower macam biasa ya. Tower ni kalau korang dah masuk sini jadi susah. Saya pun tidak tahu kenapa jadi susah. Tapi saya takut lah. Saya takut sangat. Kita takut, astagfirullahaladzim. Ini kenapa tiba-tiba kita type sendiri ni? Bukan apa korang. Kita tak nak dengar bunyi berseram ni. Tapi sekejap, tiba-tiba tadi kita typing sendiri tau. Typing sendiri kita. Astagfirullahaladzim. Tapi korang jangan risau.
Korang semua jangan risau kalau korang takut dia kan. So, macam ni korang cakap dalam hati. Saya tak nak add dia sebab apa? Saya takut nanti betul-betul ada orang macam tu. Takkan, dia tak ada. Korang jangan percaya orang black gitu. Itu hanyalah orang merah tu. Jangan percaya, faham? Korang akan aman. Jadi korang tengok video kita, nampak? Tiba-tiba typing sendiri korang. Kenapa kita tiba-tiba tulis sendiri? Tadi tu kita tak ada reaksi muka kan macam ada macam muka seram tu. Tak ada. Sebab kita tak ada kepala. Hahaha. Jangan Bob, jangan ingat saya. Kamu nak jump scare saya begitu saja? Tak mungkin. Saya tak mudah untuk di jump scare. Okay. Okay, inilah dalam bahasa Arab. Ana akrah al-annas. Kenapa dia nak ambil bahasa Arab? Sebab bahasa Arab tu kan, kalau orang tahu tak. Okay. Korang nampak itu? Korang nak tengok lagi jelas? Yes. Okay, boleh. Bob is always watching to you. Janganlah tengok saya. Saya tak suka kamu ya. Kamu jangan pura-pura macam saya ni. Nak dengan astagfirullahalazim. Nampak tu? Dia makin merah tu korang. Nampak kepala dia sengit-sengit tu. Tu nampak tak? Kau nampak kan? Oppo. Kenapa dia tak hilang korang? Ini untuk yang nak tengok dekat-dekat ya. Tapi sayangnya kita akan tolak dia. Kenapa dia terus jadi hitam ni? Sana. Tolak dia. Kita jatuh sekali. Astagfirullahaladzim. Dia jatuh, kita pun jatuh. Lawak sikit lah. Tapi kita takut lah. Yang paling kita takut tu waktu dia jump scare. Korang perasan tak makin gelap? Kan? Tak tahulah perasaan kita kenapa. Terus tak nampak di bawah. Seram lah korang. Saya takut lah main ke seram ni. Saya pun tak tahulah kenapa hati saya tergerak main ke seram. Sebenarnya tak banyak masa kita ni. Kita rasa kita kena main game lain. Ini video yang paling panjang kita kot. Okay, itu untuk game pertama. Game seterusnya, Punch Gear Tower 2. Ada satu masalah, kita tak boleh keluar. Look at this. Kita terpaksa bersihkan handphone kita ya. Kita buat macam ni ya. Korang pandai-pandai buat. Korang bersihkan. Kalau dah bersihkan bagus. Kalau tak bersihkan lagi tak bagus. Korang takkan boleh main. Boleh tulis seperti ini. Punch gear. Bukan punch gear korang. Punch button tower 2. Punch button 2. Okay, ni yang kedua. Sebenarnya ni pun seram juga. Ya, seram juga lah. Tapi bagi kita ini lagi seram korang. Sebab yang tadi tu sebab dia macam main tower macam biasa. Tapi ini tak. Tapi korang boleh tak saya nak jemput adik saya sikit sebab kita takut je. Tapi kita tak tahu ni nak kena. Sekejap ya, kita tahan dia dulu. Sabar ya korang. Sabar.